Salam sejahtera dan apa khabar semua sahabat-sahabat, saudara-saudari di Malaysia. Saya YM Lim daripada Perkhidmatan Agropinta sekarang berada di Bukarest, Romania, Eropah Timur. Pada ketika ini Romania adalah dalam musim sejuk, jadi kita boleh nampak keliling saya semua masih dipenuhi dengan salji. Jadi bagi maklumat kepada sahabat-sahabat di Malaysia, Romania mempunyai 4 musim. Jadi pada ketika ini adalah masih musim sejuk. Jadi musim sejuk biasa mula daripada bulan Disember hingga bulan Februari. Jadi sekarang boleh dikatakan dah dalam penghujung bulan musim sejuk, dan tak lama lagi bulan 3 akan menuju ataupun sekarang dah menuju ke musim bunga. Jadi di sini adalah kediaman ataupun rumah pada pelanggan Perkhidmatan Agropinta yang biasanya menggunakan baja-baja organik Perkhidmatan Agropinta ditanam di keliling rumah sini. Jadi di sini kita boleh nampak kawasan-kawasan yang biasa ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan sekarang dah dipenuhi dengan salji. Jadi pada masa kini dah mula salji ini dah mula dah cair, dan tak lama lagi mungkin lagi seminggu 2 minggu semua salji ini akan dicair, dan sahabat-sahabat kita di Romania ini dia akan memulakan tanaman bunga-bunga dan sayur-sayuran. Jadi produk-produk yang kami sekarang Agropinta dipasarkan dalam pasaran Romania adalah seperti fras dengan booster ni. Jadi di sini kita boleh nampak saya akan bawa sahabat-sahabat menuju ke keliling halaman rumah sahabat kita di Romania ini, di Bukarest ini, yang biasa menggunakan baja-baja daripada Perkhidmatan Agropinta. Jadi jemputlah sahabat-sahabat kita menuju ke keliling. Jadi di sini kita nampak keliling rumah ini masih dipenuhi dengan salji-salji lagi. Jadi jemputlah sahabat-sahabat kita ke keliling rumah-rumah sahabat-sahabat kita di Romania ini. Jadi kita nampak sini masih penuh dengan salji. Jadi kita salji kita boleh pegang, jadi kita penuh dengan salji-salji, masih putih-putih lagi. Itu lagi. Jadi jemputlah sahabat-sahabat kita tengok di tepi rumah sahabat kita yang biasa ditanam dengan sayur-sayuran, bunga-bunga, tetapi pada ketika ini rumah dipenuhi dengan salji. Jadi produk yang biasa kita dipasarkan di Romania adalah berikut. Inilah baja organik fras yang kita memang dapat sambutan paling hebat. Tiga produk ini memang kita dapat sambutan hebat di Romania ni, di Eropah Timur ni. Jadi inilah hanya negara pertama untuk kita singgah di sini dan dijemput oleh kita punya pelanggan-pelanggan Perkhidmatan Agropinta di Eropah Timur ni. Jadi selain pada di Romania ini, kami akan berhijrah ataupun masih akan berlepas ke Itali, ke Switzerland dan Poland untuk membuat satu rawatan ataupun kunjungan kepada kita akan buat satu kunjungan kepada kita punya pelanggan Perkhidmatan Agropinta di selain pada Romania, kita akan lepas ke Poland, ke Switzerland dan Itali lagi. Jadi akan datang kami Perkhidmatan Agropinta akan bawa sahabat-sahabat Malaysia di tempat-tempat yang saya sebut tadi itulah, iaitu di selepas daripada Romania ini kita akan pergi ke Itali, ke Switzerland dan ke Poland lagi. Jadi kita di sini kita boleh nampak produk yang kita
di sini kita boleh nampak. Jadi kita boleh pijak. Dia pijak kepada masih tebal lagi. Ni yang ni salji ni. Salji ni masih tebal lagi. Kita letak produk-produk kita di dalam salji ni. Ini dah produk. Kita ketiga sahabat-sahabat yang kami hormati di Malaysia, inilah 3 produk yang kita sekarang paling hebat, paling di sambutan yang paling hebat di Romania ini. Jadi ini News Rebus, Pras dan News Brunei. Jadi ketiga-tiga produk ini sekarang memang dapat sambutan hebat yang paling menggalakkan di Romania. Jadi kebiasaan ni sekarang masih putih-putih dipenuhi keliling ini. Kalau masuk pada bulan 3 dan ke atas, dah masuk kepada musim bunga, musim panas dan musim luruh, semua akan ditanam dengan tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. Jadi pokok ini pun sama. Jadi lagi sebulan kita nampak semua akan kehijauan. Buat masa musim sejuk sekarang ni memang daun dia akan gugur. Jadi di sini kita boleh nampak. Boleh nampak semua pasir kita boleh ambil. Salji ni. Ni salji ini adalah masih putih-putih lagi. Inilah salji salji yang turun sehingga ni adalah hampir seminggu, dan sekarang dah peringkat untuk menuju ke saya. Jadi kita boleh nampak di sini salji sekarang dah mula cair dan ambil masa lebih kurang seminggu. Semua salji yang putih-putih ni akan dicair. Jadi lepas cair, mereka, sahabat-sahabat kita akan mula tanam dengan tanaman mereka yang di kebiasaan bunga-bunga, sayur-sayur dan buah-buahan. Dan itu sajalah kata di Romania pada ketiga ini, dan akan datang kami pihak Agropinta akan bawa sahabat-sahabat ke negara-negara Eropah Timur ni untuk perkembangan lebih lanjut. Terima kasih.